apa punya hospital Bukit Mertajam ni, tolong alihkan Bukit Mertajam punya hospital ni kat kawasan lain. You tengok kat belakang ni, ada satu kuil ni, mungkin lebih daripada 100 tahun atau mungkin lebih daripada dinosaur punya time. Dia orang dah bina sana. Kita tak tahulah, ROS Wapu Citau. Tanah tu siapa punya milik, Wapu Citau. Tapi dia orang sekarang susah tau. Penganut nak parking sana, nak sembayang sana, nak bunyikan loceng, susah. Nyawa pesakit tak kisah. Kita nak nyawa penganut yang pergi kuil ni patut dilindungi. So, kita minta kerajaan ini, kerajaan Madani dengan KKM tolong alihkan hospital Bukit Mertajam ni dengan kadar segera. Susahlah, kesesakan jalan raya lah kat sana. Ambulans kalau dia bawa pesakit pun, korang tak kisahlah. Parking tepi jalan tu, hospital, klinik tu nak masuk, ambulans tu nak masuk dalam tu pun memang susah. Itu pun kita tak kisah. Janji hospital Bukit Mertajam ni perlu dipindahkan dengan kadar segera. Alright? Siapa yang datang dulu? Ayam datang dulu kah? Telur datang dulu? Tepuk dada, tanya selera.